Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun diperintahkan menjalani pemulihan selama 3 tahun di sekolah Henry Geni selepas didapati bersalah menyebabkan kematian 3 remaja dalam kemalangan di persimpangan Jalan Persiaran Senawang 1, Seremban pada 6 Mac lalu. Keputusan itu dibuat di Mahkamah Magistrate Seremban pada 25 Jun. Mahkamah turut mengarahkan ibu bapanya membayar pampasan sebanyak RM2,000 kepada setiap keluarga mangsa dan mengenakan denda RM2,000 kerana memandu tanpa lesen. Dalam kejadian jam 8.30 malam itu, tertuduh yang memandu Honda Jazz secara berbahaya menyebabkan kematian Muhammad Aidil Ramdan Abdullah 15, Muhammad Azwari Lotfi 16 dan Aisyah Azim Abdullah 17. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melibatkan kesalahan menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya.